أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menyambung pengajian kita pada malam ini. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti insya-Allah.
Buat dia kata suara tak jelas. Biasa okey lah. Dalam tu. Cuba dengar dalam tu. Buka dah. Baik, sebelum pada kita masuk pada pengajian, mari sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita macam ada gangguan. Tak apa, kita buka ya. Wow, main bantu Ustaz. Buka dia jadi off. Okey nah, dengar. Okey nah. Ada gangguan lagi? Okey nah, dengar. Maknanya lebih baik daripada no? Lebih baik tak ada no? Ada double decker. Double decker tak boleh. Okey. Kata dia di sini, dan apabila adalah iradat juz'iyah, dan apabila adalah iradat juz'iyah. Dah okey Ustaz. Bagus. Suara macam ada gangguan. Volt tinggi, rendah, suara berlapis. Okey. Tak berlapis lah, kita buang. Dan apabila adalah iradat juz'iyah, iaitu ikhtiar tu lah. Lagi dia sebut iradat juz'iyah, sebut ikhtiar, mana satu pula dah. Itulah. No? Dan apabila adalah iradat juz'iyah yang tempat bergantung taklif itu, iradat juz'iyah yang tempat bergantung taklif itu. Maknanya tempat gantung taklif tu tang mana? Tempat nak gantung dosa dan pahala tu di mana? Iaitu pada iradat juz'iyah. Apa makna iradat juz'iyah? Dia itu kena kepada ikhtiar. Sebab ada ikhtiar itulah digantungkan dosa dan pahala. Sebab pilihan tu. Mana kalau kita tak pilih, tak ada masalah. Contoh benda yang kita tak pilih, terlena. Bukan lena no, terlena. Hak sengaja lena, hak tu pilih. Masa nak berjam sah. Tu pilih tu ada tu. Tapi tu ombang mata. Dia turun pelan-pelan. Lepas tu dia sedap balik dia angguk. Dia takut tu kata dia tak faham. Dia angguk mi lah. Padahal orang dah lepas 3 baris lah. Dah itu. Hak ter tu. Hak tu lain cerita. Hak kata iradat juz'iyah yang tempat bergantungnya taklif. Bergantungnya taklif, nak letak dosa dan pahala tu.
keluar daripada hamba. Tu iradat juz'iyah tadi, tempat gantung taklif tu keluar daripada hamba. Serta harus ketiadaan keluarnya daripada hamba. Serta harus ketiadaan keluarnya iradat juz'iyah daripada hamba. Nah, boleh jadi juga tidak keluar, maknanya tidak ada pilihan daripada hamba, tak keluar iradat juz'iyah daripada hamba. Nah, padahal tiada iradat juz'iyah tu makhluk. Pendapat siapa ni? Kau ustaz? Pendapat ustaz? Ada. Ustaz dan qadi. Nah, dia kata bukan makhluk, dia kata bukan makhluk. Hak kata makhluk tu pendapat Imam Asy'ari. Mana harus ketiadaan keluarnya juz'iyah tadi, iradat juz'iyah tadi daripada hamba. Boleh jadi keluar daripada hamba dan boleh jadi juga tak keluar. Padahal tiada iradat juz'iyah ataupun ikhtiar tadi, tiada ia makhluk. Ada pendapat ustaz dan qadi tadi. Kalau begitu, nascaya, bila kata harus keluar dan harus tak keluar tu, nascaya tiada lazim bahawa ada hamba itu tergagah. Tiada lazim bahawa ada hamba itu tergagah pada perbuatan yang ikhtiari. Tidak lazim. Tidak lazim maknanya tidak. Mana apa lazim itu? Tidak semestinya, tidak mesti bahawa ada hamba itu tergagah pada perbuatan yang ikhtiari. Sebagaimana kata Jabariyah dah. Manusia semua tergagah, apa jadi pada dia pun manusia tak ada apa. Tak ada pilihan. Maknanya jika dengan pendapat ni, kalau nak keluar daripada hamba pun boleh jadi, tak keluar boleh jadi. Kalau keluar panggil perbuatan ikhtiari. Kalau tak keluar orang panggil apa? Ittirari. Nah, maka bila begitu tak apalah. Dia kata padahal tiada iradat juz'iyah tu makhluk. Kalau begitu tiada lazim bahawa hamba itu tergagah. Tidak semestinya hamba itu tergagah. Tergagah maknanya panggil apa? Bahasa kita panggil apa? Terpaksa. Nah, terpaksa pada perbuatan yang ikhtiari. Sebab apa kata tidak lazim tergagah? Sebab dia pilih. Dan dia pilih, boleh juga dia tak pilih. Sebab hak memilih itu Tuhan bagi ke hamba. Jadi hamba nak pilih pun tak ada masalah. Kalau dia tak mau pilih pun, kau paksa kena pilih. Paksa kena makan. Aku nak makan. Boleh tak pilih tak mau makan? Boleh. Maknanya kalau dia tak nak pilih makan, tak ada apa. Harus je pilih tu. Nah, cumanya bila pilih orang panggil perbuatan ikhtiari. Kalau dia tak pilih, berlaku juga walaupun dia tak pilih, panggil ittirari. Kalau dia pilih tak mau makan, mana dia pilih juga, ikhtiari juga situ. Nah, dia pilih nak sembahyang, ikhtiari, pilih tak nak sembahyang, ikhtiari juga. Mana di situ ada dosa, ada pahala.
Maknanya bukan tergagah tu. Pilihan. Bukan kata terpaksa dah. Seperti keluar iradat Allah daripada zatnya, daripada zat Allah. Keluar ni dia mana masalah takluk lah. Bukan sifat iradat tu keluar, dicabut daripada Tuhan. Tak. Makna di sini keluar iradat Allah dengan makna Allah Ta'ala menghendaki. Tu. Keluar pilihan tu. Nah, pilihan Tuhan nak buat ke tak nak buat ke, nak bagi jadi ke tak nak bagi jadi ke, nak bagi ada ke tak nak bagi ada ke, maka keluar daripada mana? Daripada iradat Allah. Hak Tuhan ni. Hak tadi hak manusia lepas dulu. Biar dulu. Dia kata seperti keluar iradat Allah daripada zatnya dengan jalan ijab. Bila Allah Ta'ala dah tentu dah, kalau dia nak buat, bila dia dah tentu dah, maka keluarlah dengan jalan ijab atas jalan wujud. Ijab ni maknanya apa ijab? Bukan ijad. Kalau ijad dengan dal tu mengada. Ijab atas jalan wujub. Dia bagi pada wujud. Wujud mana sungguh. Dia keluar tu dengan jalan ijab. Dengan jalan sungguh. Daripada ketiadaan bercampur ikhtiar. Keluar tu dengan jalan ijab daripada ketiadaan bercampur ikhtiar. Tiada bercampur ikhtiar mana? Ikhtiar hamba dah. Hak Tuhan tu panggil apa dah? Iradat, menghendaki. Hak hamba ni ikhtiar. Maknanya hak Tuhan kehendak bukan dia dicampur dengan kehendak kita. Dah. Hak Tuhan lah. Cumanya kalau lah kita membetuli dengan kita pi tu, pi tentu tu, pi kehendak tu membetuli dengan kehendak Allah. Baik. Daripada ketiadaan ikhtiar, maka tiada menafi keadaannya, keadaan Allah Ta'ala itu, ia berperbuat lagi yang memilih. Mana tidak menafikan keadaannya, keadaan Allah. Pada ketika mana? Ketika keluar iradat Allah daripada zatnya dengan jalan ijab. Daripada ketiadaan bercampur ikhtiar. Tiada menafikan. Nanti. Ibarat dia ni. Bang Madiro. Dia punya ibarat ni Cah bala. Ibarat cah bala panggil. Nanti. Dengan jalan ijab daripada ketiadaan bercampur. Gini. Nak bagi faham kita tubik dulu. Kita keluar dulu. Kita tubik dulu, no? Boleh tubik nombor 1 di luar tu dulu. Sekejap lagi dia pening. Bukan kata. Sebab tu bila dia hurai-hurai, kita tanya anak murid, faham tak? Anak murid kata faham. Dia kata mohong, aku pun tak faham. Ada. Dia dah mengajak. Dia pun dah pening. Ni macam lah ni, macam dah pening lah ni. Dia pening nak pergi ke mana ni. Lepas tu dia tanya anak murid dia, faham tak? Anak murid kata faham. Dia kata mohong, aku pun tak faham. Takkan hang faham pun, aku tak faham. Aku nak cerita aku tak faham ke hampa, apa kata hampa faham. Anak murid jawab balik, faham kata tok guru tak faham. Anak murid. Anak murid dia. Bukan faham hak mengaji tu, dia faham dah kata tok guru tak faham. Okey, tengok dulu. Nombor 1 di luar ya.
Pernah semut tadi. Duk cari balik tak puas hati. Tak puas hati. Cari anmulah. Anmulah pun mana ruah jari juga. Nah, mana anamin pun ruah jari juga. Nak cari jamuk namlah tu. Jadi tak puas hati. Nah, asobik jari. Anmulah, nah, saya kata ruah, saya kata hujung. Nah, ala kulihat tak apalah faham lah matlamat. Tapi tadi dia pi melencong. Ada melencong kat lain dulu. Boleh dengar cerita lah. Nah. Baik. Tengok nombor 1. Qauluhu, katanya seperti keluar iradat Allah Ta'ala hingga akhir. Ini apa tu? Bandingan takluk iradat kulliyah hamba yang dinamakan ikhtiar. Faham dulu tang tu. Takluk iradat kulliyah yang dinamakan ikhtiar. Bukan iradat kulliyah tu nama ikhtiar. Takluk dia. Takluk dia tu maknanya iradat juz'iyah. Nah, takluk dia itu iradat juz'iyah. Faham tak? Dia kata ini bandingan, dia buat seperti itu. Ini bandingan takluk iradat kulliyah hamba yang dinamakan ikhtiar. Nah, atau panggil apa? Iradat juz'iyah yang bukan makhluk. Ikhtiar ni yang bukan makhluk bagi Allah Ta'ala di sisi ustaz dan qadi. Ada qadi bin Iyad. Nah, di sisi ustaz dan qadi bin Iyad, dia bukan makhluk bagi Allah Ta'ala. Takluk bagi apa namanya iradat kuliah tu, iaitu ikhtiar tu atau iradat juz'iyah, bukan makhluk. Dengan takluk iradat Allah. Ini hak benda dia buat banding. Dia banding takluk iradat kulliyah hamba, dia main banding dengan takluk iradat Allah. Tu hak bandingan dia tu. Nah, tu bandingan. Bandingan tu panggil apa? Arab panggil tashbih. Nah, bila nak tashbih, dia kena ada musyabbah, kena ada musyabbah bih, kena ada syabah dan juga wajah syabah. Syarat nak tashbih dia ada 4. Ada musyabbah, musyabbah bih, ada syabah, wajah syabah. Nah, hak ni hak cukup syarat. Ada hak hak tak cukup syarat, ada tak cukup syarat dengan sebab apa? Kadang-kadang panggil tashbih balik. Tashbih balik ni dia sangat-sangat serupa. Sangat-sangat serupa. Dia buat banding dengan benda yang sangat-sangat serupa. Maka kadang-kadang dia buang terus kalimah hak nak adat nak menyerupakan. Seperti itu dia buang. Nah, kemudian musyabbah pun dia buang. Dia tinggal musyabbah bih saja. Musyabbah tu apa dia? Yang benda yang kita nak buat banding. Apa? Benda ni, kita ni nak buat banding. Saya seperti singa. Saya seperti singa. Singa tu panggil apa? Benda yang dibandingkan. Benda yang nak buat banding. Seperti tu panggil adat dia. Adat nak buat banding seperti. Singa itu yang dibandingkan.
keberanian itu wajah atau rupa sama tu. Rupa hak sama, kata hak buat banding tadi, saya dengan singa, serupa tang mana? Serupa tang berani. Garang. Ada contoh. Maka kadang-kadang dia buang. Saya ada buang, tinggal singa saja. Adat pun dia buang, seperti dia buang, saya buang, wajah dia buang. Tinggal musyabah habis saja. Tinggal benda yang dibandingkan saja. Ni kalau mengaji bab balarah ni. Nah, bab tasbih. Maka dia kata ra'aitul asada fil hammam. Telah melihat aku akan singa dalam bilik mandi. Singa? Dia tak sebut dah, telah aku lihat Ustaz Nan yang seperti singa dalam bilik mandi. Tak, dia tak sebut. Telah melihat aku akan singa. Singa terui di dalam bilik mandi. Dia buang tinggal singa kan. Pasal apa? Bagi tasbih balik. Kerana terlalu serupa. Tak payah sebut nama dia dah, sebut singa orang tahu dah. Kan? Sebut singa orang tahu dah. Maknanya kadang-kadang hak tu dia kena mengaji Yasin lah. Bab tasbih ni. Bab tasbih, bab majaz, bab isti'arah. Itu duduk dalam apa ni tajuk apa? Bukan ma'ani, apa panggil ilmu bayan. Situ pun penindah, tapi dia faham tak penindah. Dah faham mana kita guna benda tu untuk hilang pening. Kalau masuk dalam hak tu pula, masuk dalam ilmu badik. Ilmu badik tu lain cerita pula. Panggil ilmu litahsinil kalam, untuk mengelokkan kalam, untuk bagi elok cakapan. Itu bab lain pula. Dia ada tauriyah, dia ada iktibas. Dalam bab-bab dia lah. InsyaAllah kalau umur panjang boleh belajar. Kalau umur panjang. Kalau cakap lagu tu boleh jadi Tok Nunjum dah kalau dia. Tok Nunjum mana tengok dia kata ni kalau gitu gini-gitu ni. Saya tak payah tengok orat tangan. Saya kata ni kalau umur panjang boleh jadi orang tua. Kalau menikah boleh jadi suami. Kalau isteri beranak boleh jadi pak. Betul tak? Kalau menantu kita beranak boleh jadi tuan. Tuan nanti. Percayalah. Itu tak mohong lah. Itu bukan ujung. Tempat belalang tu. Kelentong ni. Baik. Maka kata dia, ini bandingan. Nak banding apa dah? Banding takluk iradat kulliyah hammu yang dinamakan dengan ikhtiar. Faham dulu tentu. Yang ikhtiar ni yang bukan makhluk. Maknanya bukan hak pendapat Asy'ari. Hak nak ikut pendapat mana? Di sisi ustaz dan qadi. Okey. Di sisi ustaz dan qadi. Dengan nak banding dengan iradat Allah. Tu tempat banding dia. Nak banding dengan iradat Allah Ta'ala. Sebab apa nak banding dengan iradat Allah? Kerana bahawasa Allah ni. Kerana bahawasa Allah wajib bersifat dengan iradat. Wajib bersifat dengan iradat. Dengan ketiadaan bercampur ikhtiar itu. Sini pun dah fikir dah ni. Sini pun dah fikir. Hak Huraidah ni, hak dia Huraidah ni. Hak dia Huraidah ni. Bukan hak tadi, bukan matan tadi, hak dia Huraidah. Dia kata wajib Allah Ta'ala bersifat dengan iradat. Ya, betul.
bersifat dengan iradat dengan ketiadaan bercampur ikhtiar. Tidak bercampur ikhtiar itu, okey, nanti dulu. Tidak mewajibkan takluknya. Tidak mewajibkan takluknya, takluk iradat tadi, kepada perbuatan. Kerana Allah Ta'ala itu wajib sifat dengan iradat. Okey. Dengan ketiadaan bercampur ikhtiar. Tidak mewajibkan takluknya. Tidak mewajibkan takluknya kepada perbuatan. Okey. Tidak bercampur ikhtiar ni pilihan dia tu, pilihan Tuhan macam kita sebut tadi kan. Tapi pilihan Tuhan tu orang panggil apa? Nak kata pilihan dia tu, dia disebut ikhtiar juga sini sebab kerana dia buat banding dengan hak manusia. Mana hak pilihan Tuhan itu orang panggil apa? Orang panggil takluk iradat. Takluk iradat dia ada satu ya. Setengah ulama kata ada dua. Nah, setengah ulama kata satu, takluk iradat ni ada tanjizi qadirnya. Setengah ulama dia kata ada tanjizi hadis. Dia tentu sekali lagi masa nak buat tu kan. Tak apalah, hak tu tak saya kira dia. Kita ambil di sini dulu. Dia buat banding tadi dengan iradat Allah. Sebab apa banding? Kerana bahawa Allah Ta'ala wajib bersifat dengan iradat. Okey. Faham dah cakap tu no? Wajib sifat dengan iradat tu dengan ketiadaan bercampur ikhtiar itu. Maknanya hak sifat iradat tu semata-mata sifat tu, tak campur dengan pilihan. Kehendak, tak campur dengan kehendak, sifat saja. Hak dia nak tu nak ni tak saya kira lagi. Nah, dia kata sifat iradat hak tak campur. Makna apa? Tak campur dengan takluk lagi. Faham tak? Takluk ni makna dia pilih, dia tentukan tu. Dia tentu nak tu, nak buat ni, nak mengadakan simpulan, nak meniadakan simpulan, nak adakan tu, nak adakan ni. Hak semata-mata sifat tu, Tuhan wajib sifat dengan iradat. Nah, dengan kata dia ketiadaan bercampur ikhtiar itu, tak campur dengan pilihan lagi. Dia nak puan apa? Sifat tu saja. Apa kita boleh sebut rodat dengan hilang ilmu tauhid kan? Sifat rodat tu dia umum kan? Yes. Takluk umum. Takluk dia tajul qadim. Menentukan setengah mungkin tu kan? Ini menentukan setengah mungkin. Dia tu menentu ada tu. Menentu setengah mungkin tu orang panggil, hak dia sebut ikhtiar ni lah. Ya. Hak tu sebut ikhtiar tu lah. Menentukan mungkin. Sebab dia nak tasbih, dia boleh lafaz ikhtiar sebab nak bagi sama. Ya. Ya. Jadi maknanya hak dia nak tentu setengah mungkin tu panggil bila tentu tu panggil bercampur. Masa kita kata kita nak kira semata-mata sifat tu saja. Semata-mata sifat saja. Kalau pada manusia panggil iradat kuliah. Takluk daripada iradat kuliah tu panggil ikhtiar. Ikhtiar tu pilihan. Maka bagi Allah menentu. Tu. Tu ikhtiar lah. Bagi hamba ikhtiar. Bagi Tuhan bagi menentukan tu. Setengah pada mungkin tu. Dia buat je lah istiarah. Dia ikhtiar. Iyo. Nak banding, nak bagi nampak je. Baik.
Dengan tiada ketiadaan bercampur ikhtiar itu tidak mewajibkan takluk. Pada ketika itu, hak tak campur dengan ikhtiar tu, tak campur dengan pilih lagi tu, semata-mata sifat iradat tu, tidak mewajibkan takluk kepada perbuatan. Tidak mewajibkan takluk iradat tu kepada perbuatan. Bila dia tak pilih lagi, mewajibkan takluk kepada perbuatan tu. Nak mengadakan sesuatu dengan kudrat nanti tu, wajib tak? Tak wajib, dia menang. Tak wajib apa dia harus belakang. Cumanya bila tak tentu lagi, tidak ditentukan lagi, maka mewajibkan tak takluk kepada perbuatan. Tak ada apa, bukan tak ada, tak tentu apa. Nak buat apa? Ada. Dan hanya adalah iradat Allah semata-mata. Iradat dia semata-mata. Sifat berkehendak semata-mata. Hanya iradat Allah Ta'ala dan iradat hamba itu bersamaan jua. Tengok tempat dia nak sama lagu mana. Bersamaan jua pekerjaannya di segi takluk. Pekerjaan ni mana takluk bersamaan jua pekerjaannya, iaitu semata-mata dengan pilihan ampunyonyo. Nak kira, nak kata menentu tak menentu, tengok ampunyo. Kalau Tuhan, Tuhan menentukan. Kalau hak kita, kita menentukan. Hak kita menentukan, kita bagi ikhtiar. Hak Tuhan, ikhtiar Tuhan. Pilihan dia. Dia nak buat ke, tak nak buat ke, itu pilihan dia. Pilihan dia. Hak tu orang bagi takluk tendensi dia tu. Jarang orang nak sebut ikhtiar, tapi kerana dia nak buat banding. Nampak? Ikhtiar mana pilihan? Kata sama saja antara hak Allah dengan hak hamba ni, bukan sama pada hakikat. Tahu dah hak kita ni baru, bahkan hak kita ni Allah Ta'ala jadikan. Kudrat, apa dia, iradat kuliah ni. Kemudian iradat juz'iyah tu pun dia bagi dua pendapat dah. Setengah kata makhluk lagi, setengah kata tak, bukan. Tak apalah hak tu. Tahu dah hak kita tu baru. Bukan nak samakan hak kita dengan Tuhan sama-sama qadim, tak. Atau sama-sama baru, tak juga. Tak sama pada hakikat. Semuanya dia nak cerita, sama tu di segi pekerjaan. Iradat Tuhan nak menentu, iradat kita juga nak menentu, nak memilih. Sama tak? Tapi adakah pilih kita dengan pilih Tuhan tu sama? Hakikat tak sama juga. Cuma sama tang pilih. Boleh faham tak tu? Boleh faham tak? Kau pening tak? Hayya. Okey. Kita ada iradat. Iradat kita Tuhan jadikan. Iradat kuliah tu. Tuhan ada iradat. Siapa jadikan iradat Tuhan? Itu sediakanlah. Okey, faham tak tentang tu? Bila faham tentang tu, dia punya fungsi dia. Fungsi mana kerja dia? Fungsi iradat kita untuk apa? Untuk nak memilih, nak menentu, nak buat ke tak nak buat. Menentu bila? Sediakanlah ke baru je? Baru je. Fungsi sifat iradat Tuhan untuk apa? Nak menentu juga. Menentu bila? Sediakanlah. Nampak tak? Tak sama tak? Tapi fungsi dia sama. Mana fungsi sama? Menentu, memilih, ikhtiar. Hak kita tu ikhlas, tapi dia bagi ikhtiar pada Tuhan juga ni kerana nak bagi nampak apa yang bandingan tu. Nampak tak? Dan iradat hamba itu bersamaan jua dengan pekerjaannya. Pekerjaan iradat Tuhan dengan iradat hamba ni, iaitu sama tak mana?
semata-mata dengan pilihan. Ampunyonyo hak kita pun kita kena pilih, hak Tuhan pilih. Sama-sama Tuhan dia pilih. Iradat Tuhan siapa Tuhan? Tuhan lah. Zat dia lah yang memilih. Kalau kita yang memilih. Itu mana tepat bersamaan dia semata-mata dengan pilihan ampunyonyo Tuhan dia. Tuhan iradat dia. Kalau kita lah Tuhan. Kalau Allah lah Tuhan. Nampak tak? Walaupun hak kita dijadikan Tuhan, jangan kira hakikat. Apa dia iradat kita pun Tuhan jadikan hak Tuhan. Dah. Kira hak adalah ni. Tuhan bagi kat siapa iradat tu? Tuhan jadikan untuk kita. Maka kita mengaku dulu hak kita. Mengaku hak kita. Okey. Tahu dah makhluk Tuhan. Mengakulah kita pasal duduk di kita. Tu dia. Hak Tuhan ada pada zat Tuhan. Tapi hak duduk kita Tuhan jadikan. Hak di Tuhan siapa jadikan? Tak ada siapa jadikan, dia sediakan. Okey. Maka kata dia iaitu semata-mata dengan pilihan ampunyonyo Tuannya pada menentukan kepada apa pekerjaan. Betul tak? Tuhan dia dah menentu nak apa-apa tu. Kalau Tuhan lah menentukan. Kalau kita lah menentukan. Kalau Tuhan menentukan pada kita, dia letak dasar pahala, tak kena lagu tu. Jadi jabariah lah. Dia yang menentukan. Suruh jadi itu berlaku maksiat pun tidak beriman. Tiba-tiba dia nak buat kita dalam neraka. Kita tak pilih apa pun. Allah yang telah pilihkan untuk kita. Jadi mana dia salahkan Tuhan? Ada maknanya sama tang pekerjaan sama-sama pilih. Tapi pilih Tuhan pilih kita sama tak? Tak sama pula. Hakikat memang tak sama. Cuma kita nak samakan fungsi dia punya iradat tu. Sama-sama menentu. Boleh faham ke? Jadi angguk pelan-pelan. Hatu kata dia nak semata-mata dengan pilihan ampunyo. Ni tepat sama. Tepat sama hak kita dengan Tuhan apa dia? Sama-sama pilih. Kalau Tuhan nak buat sesuatu, dia pilih. Kalau kita nak buat sesuatu, kita pilih. Sama tak tak pilih tu? Sama lah. Tapi hakikat pilih sama tak? Ada. Yang dia pergi hakikat lah. Tu. Serupa pada nama pilihan ampunya iradat tu pilihan pada menentukan. Nak menentu kepada apa-apa pekerjaan yang takluk tiap-tiap daripada dua sifat itu. Tidaklah mengikut asalnya. Tiap-tiap dua sifat mana berada? Maka takluk tiap-tiap daripada dua sifat itu tidak mengikut asalnya. Dua sifat mana? Maka takluk tiap-tiap daripada dua sifat itu tidak mengikut asalnya. Mana dua sifat itu? Sifat iradat Allah dan sifat iradat kita. Tu dia. Tidak mengikut apa tadi dah? Menentukan pada apa-apa pekerjaan. Maka takluk tiap-tiap daripada dua sifat itu. Dua sifat iradat Allah dan iradat kita. Takluk dua-dua tidak mengikut asalnya.
Asal nyo main mana tu? Nyo apa? Nyo apa? Nyo muda. Nanti senang kira juga tu pun. Tidak mengikut asal. Hak kita dengan hak Tuhan. Hak kita dengan hak Tuhan. Dua sifat itu, yakni iradat kita dengan iradat Tuhan. Takluk tiap-tiap daripada dua sifat itu tidak mengikut asalnya. Tidak mengikut asalnya. Nantilah. Nabi kat mana Abang Madi tu? Tak nampak, tengok Abang Madi kecak ni. Membang. Nak fikir nanti. Ngaji lagu ni sedap ni. Beng duk penin sat. Faham tak? Faham. Mohong aku pun tak faham. Nanti tu sahabat sat. Tidak mengikut pada asal. Tidak mengikut asal. Dua sifat tadi takut tidak mengikut asal. Tidak mengikut asal. Kudrat Tuhan, iradat Tuhan. Sat. Apa pekerjaan aku? Ampunyo pilih ampunyonya ampunya iradat pada menentukan apa pekerjaan. Maka takluk tiap-tiap dua sifat itu. Ya, saya nak pecah kepala ni. Tinggal Sat. Nak balik pergi kat rumah. Sat. Dia memang dia nak kira dia takluk tu tidak mengikut asal tu pada takluk tu lah. Tapi nak bagi nampak dulu. Nak bagi nampak. Dua-dua takluk tu. Dua-dua sifat takluk. Tiap-tiap daripada dua sifat itu antara sifat iradat hamba dan iradat Tuhan. Takluk dia tidak mengikut asalnya. Nak tinggal dulu sungguh. Demam main lagu ni. Demam nanti dia tak nampak. Kena sup dia bawa dulu orang nampak. Dengar lah. Cakap pelan lah. Dia bukan tahap mengajar apa benda, dah dengar lagi lah. Ini ibarat, dia bukan ini benda. Ini ibarat tu. Ibarat dia nak ikut mana. Nah, nanti kita suar masuk dalam Zat. Seperti keluar iradat Allah daripada Zatnya dengan jalan ijab. Tadi dia sebut kan. Dengan jalan ijab, bahasa wajib. Nah, wajib ada sifat tu pada Zat.
daripada ketiadaan bercampur ikhtiar. Ikhtiar tu dah takluk dah. Nah, campur dengan ikhtiar tu dah campur dengan takluk semata-mata sifat tu. Nah, tidak bercampur dengan ikhtiar. Ada tu atas jalan ijab, atas jalan wajib. Nah, iradat tu keluar iradat Allah daripada zat dengan jalan ijab. Maknanya ada iradat Tuhan pada zat itu atas jalan wajib. Faham dah tuan-tuan? Dekat tu faham dah? Dah hurai dah tadi kata wajib Tuhan bersifat dengan iradat, dengan ketiadaan bercampur ikhtiar. Maknanya apa? Makna bersifat dengan iradat tu, Tuhan bersifat dengan iradat tu wajib. Dengan ketiadaan ikhtiar, dengan makna dia nak pilih tak pilih itu tak wajib. Faham tak? Dia nak pilih ke apa semua tak wajib, sebab harus kan. Harus Tuhan pilih. Nah, Tuhan nak buat pun harus, Tuhan tak nak buat pun harus, pilihan tu. Kalau dia tak nak kehendak, boleh tak? Mana tak nak kehendak mengadakan mungkin, tak nak kehendak meniadakan mungkin, boleh tak? Boleh. Mana pada semata-mata ada sifat pada zat tu, wajiblah tu tu. Tak bercampur. Tak bercampur dengan pilihan lagi. Ada sifat semata-mata pada zat tu wajib. Bukan memilih sesuatu tu wajib. Dah. Ada sifat pada zat tu wajib. Itu memang dah kalau kita mengaji. Kita kata iradat tu apa dia? Iradat tu sifatun wujudiyatun qadimatun azaliyatun qaimatun bizati ta'ala. Nampak ada satu sifat yang sedia kala ada pada zat. Mana ada dia tu pada zat. Itu wajib. Tak bercampur dengan pilih. Pilih mana dia nak menentukan, dia tak menentukan. Jangan campur lagi dengan takluk dia. Semata-mata ada dia pada zat tu wajib. Okey. Tiada menafikan keadaannya, keadaan Allah Ta'ala itu ia yang perbuat, lagi yang memilih akan perbuatannya. Kerana tiada farq, tiada perbezaan antara iradat kita, iradat hamba dengan iradat Allah Ta'ala. Tidak beza, tidak ada farq pada keadaan tiap-tiap daripada keduanya dengan ikhtiar ampunyanya. Maka nak berlaku apa-apa, nak pilih apa-apa dengan pilihan Tuhan dia sendiri. Hak tu tak ada beza. Tuhan dia nak buat sesuatu, dia pilih kan. Kita nak buat sesuatu, kita pilih. Di situ tidak ada beza apa. Nah, mesti dengan ikhtiar ampunyanya. Baik. Kita buat takdir tengok mari. Maka jika dikatakan apabila tiada ada iradat yang tersebut. Ni kita buat bagi fardu takdir kata. Buat fardu kata. Nah. Maka jika dikatakan apabila tiada ada iradat yang tersebut itu daripada maujudat yang kharijiyah, maka betapa sabit ia bagi hamba dan betapa tempat bergantung taklif. Dah. Dia buat apa macam tak ada soal. Buat takdir kata, kalau, jika tu kalau lah. Nah, kalau dikatakan, jika dikatakan apabila tiada ada iradat, kalau kata tak ada iradat yang tersebut, itu daripada maujudat yang kharijiyah. Maknanya tak ada lah iradat yang ada pada hamba itu sebagai suatu perkara yang ada pada kharij.
Ada pada kharij ni, maknanya ada pada luar fikiran. Bukan setakat kita tahu kata Tuhan jadikan iradat itu pada kita. Tapi ada tu ada semati. Ada sungguh. Bukan sekadar kita boleh faham saja tak, tapi ada semati. Tapi hak kita pun kita tak nampak dah mana, tak tahu sifat iradat kuliah ni. Tapi hak Tuhan kita boleh kata apa? Hak Tuhan nak kata ada semati, ada sungguh, sehingga-hingga bila dibuka hijab kita boleh tengok. Tak? Tapi hak kita ni dia buat main kata gini. Misal, apabila tiada ada iradat yang tersebut itu, yakni tidak ada iradat juz'iyah. Tu tengok pada uraian di luar. Jika tidak ada iradat yang tersebut, yakni tidak ada iradat juz'iyah itu daripada perkara yang ada. Kalaulah iradat juz'iyah itu bukan benda yang ada pada zahir, sebagaimana kata Ustaz dan Qadi tadi, dia kata tak ada kan? Tak ada pada zahir sebab bukan makhluk. Sebab amrun i'tibari. Yang ada pada zahir ni adalah mengikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kerana dia kata makhluk. Okey. Faham tak kat tu? Yakni apabila tidak ada iradat yang tersebut itu, yakni tidak ada iradat juz'iyah itu, yakni pilihan ikhtiar itu daripada perkara yang ada pada zahir. Ada. Dan katanya wujud pada nafsul amri. Wujud pada nafsul amri ni maknanya ada semati lah. Yakni iradat juz'iyah itu sebenar adanya pada hakikat. Ni pada pandangan siapa ni? Abul Hasan Al-Ash'ari. Kalau ikut daripada tadi memang tak ada. Memang tak ada. Dia kata amrun i'tibari. Tapi Imam Ash'ari dia bukan amrun i'tibari, wujud pada nafsul amri. Yani ada semati. Ada semati. Ada kata tak. Ustaz dengan Qadi kata tak. Kira-kira je. Tak ada apa. Jadi maka kalau begitu, dia kata jika dikatakan apabila tidak ada iradat, yang iradat juz'iyah yang tersebut itu, daripada maujudat, daripada perkara yang ada pada kharij, pada zahir, maka betapa bagaimanakah sabit ia bagi hamba dan betapa tempat bergantung taklif. Kalau benda tu benda tak ada, macam mana kita nak gantung taklif pada hamba? Benda pun tak ada. Tiba-tiba lagi kata buat ni dosa, buat ni pahala. Padahal benda pun tak ada. Nak taklif macam mana? Kita nak jatuh hukum pada hamba macam mana, sedangkan benda tu tak ada. Sebab tu Imam Ash'ari dia meletakkan ikhtiar ataupun iradat juz'iyah itu satu perkara yang ada. Dengan sebab tu sah kita letak dia ada, panggil apa? Kita letak dia sebagai tempat syarat taklif tu. Makna boleh gantung dosa dan pahala tu sebab benda tu ada. Kalau benda tak ada, nak gantung taklif macam mana? Nampak juga cara dia pun. Kalau kata pilih, mana pilih? Tak nampak pun. Benda tak ada, benda kira-kira saja. Lepas tu kalau benda kira saja nak letak hukum dosa pahala buat apa? Ni ada betul. Hang pilih mana benda tu gerak hati hang. Juga Allah Ta'ala yang menjadikan. Condong hati kita kepada suatu perkara kita nak tu juga dijadikan Allah. Mana makhluk juga. Bila makhluk benda tu wujudi. Bukan setakat iradat kuliah wujudi, tetapi iradat juz'iyah juga wujudi dengan sebab makhluk. Okey. Barulah nak letak apa taklif tu. Sedap. Dah. Ni benda tak ada apa-apa lagi letak taklif. Mana benda?
Nah, amrun i'tibari, kira-kira saja tiba-tiba jadi taklif. Okay. Maka dijawab, ni persoalan ni, ambil persoalan hak ahli Asy'ari tapi dijawab oleh sebelah ustaz dengan qadi. Nah, hak balik Asy'ari kata gini, dia buat misal macam gitulah, seolah-olah begitu. Dikatakan apabila tidak ada iradat yang tersebut itu daripada maujudat benda yang ada pada kharij, pada zahir, maka betapa sabit ia bagi hamba dan betapa tepat berkata taklif padahal benda tak ada pun. Dijawab. Bila dijawab ni maknanya hak sebelah ustaz dan qadi seolah-olah orang suar soalan pada mereka. Dan dia kata ikhtiar ni bukan benda ada, amrul i'tibarinya. Nah, pasal apa dengan amrul i'tibari boleh letak hukum? Ini dia jawab. Nah, dijawabkan, dan jika tiada ada bagi iradat itu daripada maujud yang khariji sekalipun. Maknanya jawapan daripada siapa? Ustaz dan qadi. Persoalan dibawa oleh pendapat Imam Asy'ari, kemudian dijawab oleh pihak ustaz dan qadi. Faham tu tak? Dia kata hak apa Asy'ari kata tadi, kalau benda tu tak ada sungguh, tak ada pada zahir, pada khariji, macam mana kita lagi kata dia ni menjadi sebab untuk Tuhan nak letak hukum suatu? Dia kata apa? Dijawab, dan jika tiada ada bagi iradat itu daripada maujud yang khariji sekalipun. Kalau kata iradat itu bukan daripada benda yang ada pada kharij sekalipun, nah, sah dah dia letak taklif. Dah sah dah. Tetapi baginya wujud daripada nafsul amri. Nah, wujud pada nafsul amri. Nah, nafsul amri ni makna diri pekerjaan tu. Nah, dan dia itu memadai, walaupun dia tak khariji pun, tapi kita kata wujud pada diri dia saja tu, walaupun kita tak nampak tengok. Nah, macam Imam Asy'ari ni, nah, kok mana Abang Madi tu? Tadi duk nampak macam okey. Payah juga no. Buat nak berasa payah. Irana wujud khariji syai'un, tetapi dia bila wujud daripada nafsu amri. Okey. Gini. Awak dia main dengan siapa? Nah, handphone. Ni main biar ustaz. Ni. Ambil ni. Main biar ni. Tak maulah dah. Orang nak bagi tak mau, orang tak bagi dia nak. Nanti Abang Madi. Kadang-kadang jawab atas diri sendiri ni. Nampak macam jawab diri sendiri tak? Sebab dia kata ada, tapi boleh tengok ke? Dia kata makhluk. Pada pendapat Imam Asy'ari kata makhluk. Bila makhluk mana ada diri pada kharij. Bila ada diri pada kharij boleh tengok. Boleh tengok ke? Tak. Maka bukan jawab daripada ustaz no, tak. Jawab pada diri sendiri. Nah, jawab pada diri sendiri. Walaupun tak wujud pada kharij, tetapi dia wujud pada nafsul amri.
Nafsul amri mana diri dia tu memang ada. Walaupun tak boleh nak tengok, tapi memang ada. Weh, saya kena kacau hantu tadi. Tunjuk hantu kat mana? Boleh? Ha? Tak dengar? Saya duk nampak dia jawab atas diri sendiri. Tapi ia wujud pada nafsul amri. Nafsul amri makna diri pekerjaan. Sebab nafsul amri ni wujud pada diri, tidak pasti boleh tengok. Nah, kalau khariji ni dia ada tepuk kharij. Kharij ni mana boleh tengok mata kepala. Dia macam hissi. Ya, tapi wujud sengerti tak? Ada sengerti, tapi jenis bukan begitu, maknawi. Kalau kita kata nafsul amri ni bahasa maknawi, mana kita reti, tapi ada sungguh. Tapi nak pergi tengok rupa tu tak ada. Kalau khariji dia boleh tengok rupa. Kalau khariji boleh tengok rupa lembu. Rupa lembu macam tu. Nampak rupa lembu. Khariji lah tu. Nah, maka ni kalau kata khariji, dia boleh tengok bentuk macam mana pilihan tu, ikhtiar tu. Boleh tengok tak? Boleh tak? Tapi boleh rasa tak? Apa yang kita pilih boleh rasa tak? Boleh rasa. Makna dia maknawi, bukan hissi. Kalau hissi kita boleh panggil maujud khariji. Tapi kalau kita khariji soalnya pada nafsul amri je lah. Kalau nafsul amri dia umum khusus. Umum khusus. Mutlak pada satu wajah. Nanti malam ni ustaz pun pening juga ni. Tapi tak apalah. Pening-pening pun kita sambil-sambil tu ada jalan keluar. Dia kata apa tadi? Kalau kena apa tadi? Masuk dia apa kena nak sembuh. Hamba nampak elok. Mana ni kalau kita tengok pada jumlah ni Abang Madi, macam dia jawab pada diri sendiri. Faham tak? Dia macam orang duk kata kat dia. Kalau kita kata, jika dikata, kalau dikata, orang kata apa? Apabila tidak ada iradat yang tersebut, yakni iradat juz'iyah tu, daripada maujud yang khariji, dia bukan benar boleh tengok. Orang kata kat dia, mu kata ada. Ada. Kalau ada tunjuklah nak tengok. Tak boleh kan? Bukan benar boleh tengok. Kalau begitu, maka betapa, bukan betapa dalam gua. Betapa dengan mana bagaimana. Bagaimana sabit ia bagi hamba. Dah benda tak maujud, mungkin sabit bagi hamba. Nah, tak boleh nak tengok, tapi musabit bagi hamba kata ada. Nah, betapa tepat bergantung taklif. Bagaimana pula bila dia tak ada pada khariji, tapi mungkin gantung taklif kat dia, ada soal situ. Jawab. Jawab. Maka jawab bagi pihak diri sendiri. Kalau orang tanya lagu tu, kita jawablah pada pihak kita sendiri. Bukan itu dah, kita jawab hak kita. Hak dia kata khariji betul dah. Nah, hak dia itu soalan. Tapi dia kata kalau tak ada pada khariji, macam mana kita nak sabitkan dia dengan dosa pala ni? Maka jawab. Dan jika tiada ada bagi iradat itu daripada maujud yang khariji sekalipun. Nah, walaupun tak ada pada khariji sekalipun, tetapi baginya, bagi iradat itu wujud daripada nafsul amri. Pada diri pekerjaan. Nah, maknanya kita bolehlah kata wujud dia tu pada maknawi memang wujud. Walaupun tidak ada hissi. Tapi boleh rasa tak kita pilih tu? Boleh. Kita boleh tahu tak kata kita pilih? Tahu. Mana pada nafsul amri, pada diri pekerjaan tu ada. Walaupun tak boleh tengok. Okey.
dan iaitu memadu iyo pada tempat gantung taklif. Gitu. Nah, memadu iyo ni memadu pada tempat gantung taklif, nak gantungkan dosa pahala tu. Baik, ketahui olehmu. Ketahui olehmu bahawa perbuatan hamba itu. Mana perbuatan hamba? Setengah daripadanya barang yang takluk dengan dia dengan perbuatan hamba oleh iradat Allah. Setengah daripada perbuatan hamba itu ditakluk dengan dia oleh iradat Allah Ta'ala dengan tiada menengahi ikhtiar. Lihat tak? Sahabat. Hak tak menengahi ikhtiar ni tidak menengahi ikhtiar hamba. Perbuatan hamba, nah dia itu adalah perbuatan hamba setengah daripada barang yang takluk dengan dia dengan perbuatan hamba ni. Nah, dengan makna bahawa Allah mengadakan perbuatan itu sama ada takluk dengan dia oleh hamba, oleh iradat hamba atau tiada. Mana Tuhan ni dia kuasa untuk mengeluarkan perbuatan daripada hamba sama ada hamba tu pilih atau hamba tak pilih. Betul dah tak? Mana hak pilih tu setengah daripadanya, hak tak pilih pun setengah daripadanya. Maka hak pilih dinamakan ikhtiari. Nah, kalau hak tak pilih ittirari. Mana kedua-dua Tuhan buat. Tak. Ketahui bahawasanya perbuatan hamba itu setengah daripadanya, setengah daripada perbuatan hamba. Mana apa yang berlaku pada hamba tu, setengah daripadanya barang yang takluk dengan dia dengan perbuatan hamba oleh iradat Allah, dengan tiada menengahi ikhtiar hamba. Dengan makna bahawa Allah mengadakan perbuatan itu, perbuatan hamba itu sama ada takluk dengan dia dengan perbuatan tersebut oleh iradat hamba atau tiada. Sama ada dipilih oleh hamba atau tidak dipilih. Maka Allah Ta'ala buat semua. Apa yang berlaku pada hamba, sama ada hamba pilih ke apatah hamba tak pilih, tetap perbuatan Allah. Baik. Tengok nombor 3. Hak luar banyak ni. Hak luar banyak ni nak hurah bagi kita faham. Lah pening. lah pening. Sana. Buat keluarga sat. Panah. CPU panah. Kena tambah RAM sikit lagi. Tu kata RAM tu. Apa tadi? Sum-sum ada dalam tulang tu. Dia buat tu. Tu RAM-nya. Padahal malam pergi kena dah. Tak cukup malam masih. Baik, nafas. Nak masuk nombor 3 luar. Qauluhu katanya, kata musannif. Kita nak faham kitab dia pun tak boleh tak. Macam mana dia yang menulis? Faham tak? Macam mana dia menulis? Kita baca dia pun tulis pun tak faham. Dia pun tulis macam mana? Ni lah abang kata. Kelebihan Tuhan bagi kekuatan pemikiran tu tak sama. No. Kita baca ibarat dia pun lengguk-lengguk tak kena. Macam ada macam berkurah lah.
Lengguk tak kena, tak jadi, tak faham juga. Padahal nak banding dengan kita ni jauh. Nah, hak ni walaupun satu tajuk sengkok. Sengkok. Ada. Depa ni baru main. Tu dia. Jadi macam beluk negara tu. Duduk tak dekat.